Antara masalah utama nak kurus ialah nak belanja tu mahal. Nak kena beli makanan yang low fat, kena beli suplemen yang boleh turunkan berat badan, nak kena beli air yang mungkin juga boleh bantu turunkan berat badan. Tak salah pun anda nak beli semua makanan ataupun suplemen tu. Kalau anda ada duit lebih, apa salahnya? Tapi kalau anda tak ada duit lebih, macam mana nak buat? Sebab tu anda kena faham tentang asas pemakanan. Belajar tentang makanan yang tak boleh menambah lemak dalam badan anda. Contohnya, nasi lemak, nasi kerabu, nasi minyak, nasi putih, lauk kari, lauk masak lemak, lauk asam pedas, laksa, laksang, lontong, masak lodeh, sup gearbox. Itu semua makanan yang tak mampu untuk menambah lemak di dalam badan anda. Selagi mana anda faham tentang low carb high fat diet, iaitu anda kena lebihkan lemak sihat dan kurangkan karbohidrat, terutamanya karbohidrat proses di dalam pemakanan anda untuk seharian. Dalam makanan ni tak mampu menambah lemak, ada banyak lagi khasiat, terutamanya bahan anti keradangan yang boleh membantu juga untuk menyihatkan badan anda, yang juga boleh membantu menurunkan berat badan anda. Dan anda kena belajar juga tentang intermittent fasting. Puasa yang anda boleh minum, tak boleh makan sahaja selama beberapa tempoh. Contohnya 16 jam anda tak boleh makan apa-apa, boleh minum air tanpa gula sahaja. Bila berat badan anda turun dengan LCHF diet dan juga AF, turun tu adalah disebabkan oleh badan anda yang semakin sihat.